Assalamualaikum. Saya Kak Nak. So, hari ni bersama dengan resepi Syawal bersama Adabi. So, hari ni Kak Nak nak buat resepi yang Kak Nak rasa ramai orang suka. Kita buat nasi daging dan juga ayam asam kerisik. Alright, untuk first step, kita guna minyak sapi. Okay, untuk tomat. Okay, so masukkan rempah sup wunjut ni sebab dalam ni dah cukup lengkap semua. Okay, tuang masuk macam tu. Okay, masukkan daun pandan dan juga serai. Okay, tuang sekali. Senang jadi. Bawang putih. Kita masukkan bawang ros. Lepas kita akan masukkan halia. Kita tumis sampai dia naik bau macam tu. So dah layu. Dia naik bau. So kita akan masuk cube ayam daripada Adabi. Masukkan macam tu. Dua Kak Nak guna. Untuk nasi, Kak Nak guna beras basmati yang direndam selama 15 minit lah. So cuci bersih-bersih dulu masukkan. Lepas tu masukkan yang ditumis tadi. Tuang je semua sekali. Lepas tu Kak Nak akan masukkan sup daging daripada Adabi. Cuma sup Kak Nak buang, Kak Nak ambil daging saja. Tu banyak satu tin ni. Padat. Kemudian Kak Nak akan masuk satu tin untuk kurma. Masukkan semua sekali. So masukkan ayam. Dia ikutlah berapa banyak beras yang perlu letak. Ayam pun balance lah. Kemudian kita masukkan hiasan kita. Cabai merah dan hijau. So Kak Nak akan masukkan daun ketumbar. Alright, so jangan lupa untuk perasakan dengan garam. Sedikit sebut perasa daripada Adabi. Sebelum kita masuk dalam rice cooker, kacau dulu. Dah siap. Lepas tu masukkan ke dalam rice cooker dan jangan lupa untuk tekan. Next. Kita nak buat ayam asam kerisik. Kita akan guna paste asam jawa daripada Adabi. So kalau ini untuk bagi masam lah, apa boleh adjust tau. Yang so masukkan belacan yang dibakar. Kalau dah rasa sedung kurang-kurang lah adik sikit-sikit macam tu je. Tu masukkan ayam, air. Kacau dulu. Lepas tu kita akan masukkan kerisik. Dah seperti macam tu, kita akan masukkan kita punya bawang. Bawang. Lepas tu untuk cabai ni bolehlah mix dua colour untuk bagi dia colour. Colour dia cantik macam tu. Tak bosan sangat hidup kita kan. Lepas tu masukkan tomato. Kemudian kita akan kacau. Dah siap kita punya nasi daging dengan ayam asam kerisik. So jangan lupa untuk try. Dan Kak Nak kat sini nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.